Kalau dia dapat rezeki, kita terima tu dalam Quran ada, terimalah. Tapi dapat rezeki tidak bermakna hidup seperti kita ni. Hidup di alam dia memang hidup. Tapi hidup tu tidak perlu kepada tubuh ni, tubuh kasar ni. Tidak perlu. Kalau tubuh kasar dia mana-mana kena telai, kau ikan, kau gapo, kau hacur lembu tak tahu mana. Apa tu? Bergantung. Nak dapat nikmat, kau nak dapat azab tu bergantung dengan tubuh. Kena ada dulu. Tak kena tu. Tak kena tu lagu tu. Tak ada kena mengena. Ni dengan akidah. Bahkan boleh jadi keliru, boleh jadi ada. Jangan kita buat akidah. Sebab apa? Sebab ulama besar sudah bagi peringatan dah. Benda ni tak boleh, tak termasuk dalam akidah. Nak buat furuk akidah pun tak boleh. Furuk akidah pun tak boleh. Nak jadi furuk kau gapo dia kena ada kaedah dia. Kena ada kaedah dia. Lepas tu kata Nabi SAW jumpa dengan Nabi Musa tu, tak acur tubuh dia atas langit. Memang jumpa atas langit. Itu alam misal lain, itu hak tu cerita lain. Bukan nak ayat tubuh kasar ni, tubuh hak duduk bumi ni. Kalau lagu tu tubuh hak duduk bumi ni, kalau naik atas langit tak ada dalam bumi. Kan pula banyak kemuskilan pula tu. Banyak kemuskilan. Di situ kita kata tubuh tu tubuh misaliyah. Susah. Tubuh misaliyah. Tubuh misaliyah ni dari segi zahir nampak serupa. Lepas tu ada pula hadis yang sebut Nabi dia duduk semayang ke apa, dalam kubur. Lepas kalau kita pergi korek nak semayang lagu mana sepik. Tak ada pun duduk semayang. Itu semayang alam dia tu. Anwar Shah Kashmiri sudah kata dah. Hak tu hak sebut duduk semayang tu, dia nak ayat serupa dia semayang juga. Hakikat semayang dia semasa hidup tu, pahala semayang tu siapa semua. Seseolah dia mati pun serupa dia duduk semayang juga. Pahala tu tidak putus. Bukan maksudnya dia bangun duduk semayang itu bukan alam taklif. Tak selesai lagi cerita semayang. Habis dah cerita semayang dalam dunia. Tak ada dah situ. Jadi susah pula. Pas semayang tu ada air semayang kau pula. Kalau ke mana? Kau tak payah ada air semayang pula situ. Ambil air semayang mana pula? Banyak kemuskilan. Dengan sebab itu tak perlu. Tak perlu. Kita sudah cukup dengan asas tadi. Lepas tu kalau Allah SWT nak bui, baiklah kalau kita kata tak hancur tubuh. Tak hancur tubuh lagu mana? Baik, kalau orang korek tak hancur tubuh, lepas tu orang tengok kemaluan dia gapo. Molek kau lagu tu. Adakah terhormat? Itu macam penghinaan pula. Pakak tengok, mana pakak tengok. Tak kai kapal dia tak hancur. Tubuh tak hancur, kai. Bila kai hancur, gapo dia akan apa? Molek kau lagu tu. Jadi apa kemuliaan yang diberikan dengan cara tidak hancur tu? Apa kemuliaan? Sebenarnya tidak ada kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri itu tidak ada kena mengena dengan hancur ke tidak hancur, tak ada kena mengena. Pahala, nikmat, azab gapo tu semua memang dirasai, memang ada azab kubur, tapi alam dia semua alam mimpi. Siapa dia nak tahu, siapa dia nak puasa, kita duduk tidur sore duduk puasa sakit, duduk puasa takut gitu mon. Tak ada siapa dia nak, tapi kita mengalami, kita berasa sungguh sedar. Oh mujurlah sedar. Hak mana nikmat tu pula sedar. Allah buat apa yang sedar. Kalau panjang lagi pun tak apa. Dia seorang yang berasa, orang lain tak berasa. Alam dia tu hak dalam dunia tu Tuhan buat beza dah. Nak suruh kita faham, Tuhan buat gitu dah. Itulah berkenaan dengan hadis ini. Lepas tu Tabarani berkata dalam Mu'jam Awsat dia kata berhubung dengan ni sanad ini. Dia mari juga dalam Mu'jam Awsat dia pun ada juga, tapi dia katakan dia lam yarwi hadzal hadis an ibn Jabir illa Husain bin Ali al-Ju'fi. Tu kata dia. Hadis ini tidak ada yang meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir kecuali Husain bin Ali. Seorang dia. Bahkan seorang dia tak farud perawi. Dia pula meriwayatkan hak sepatutnya Abdurrahman bin Yazid bin Tamim yang pergi tukar Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Boleh nak pegang ke orang lagu ni. Dia seorang riwayat. Dia seorang yang meriwayatkan hadis ni. Tak gerak tu, tak boleh. Dia pun tak ada. Kalau kita kata dia meriwayatkan daripada Abil Ash'ath, dia tak ada dengan Abil Ash'ath. Dia kena umur 100 tahun lebih.
Tak ada dalam kitab rijal mana-mana pun. Sebab kitab rijal ni salah satu keistimewaan dia, kitab rijal, perawi hadis, dia akan sebut kalau perawi dia umur panjang 100 tahun pun dia sebut dah. Umur berapa dia sebut, tapi dia ni tak ada sebut. Menunjukkan dia biasa. Bila biasa dia tak ada, tak akan ada. Sebab tu tahun 13, hak ni tahun 54 mati. Dia kena umur 150 tahun. Patutkan umur dia lagu tu. Kalau lah umur 150 tahun mesti semua sebut. Kalau umur 100 tahun tu pun sebut dah. 150 tahun lagilah sebut. Bahkan lebih lagi daripada tu tak ada, tak boleh. Seorang aja ni. Dengan sebab itu tak boleh pakai. Tak boleh. Nak buat akidah tak boleh. Ada, ada gitu. Akidah tak boleh. Atas nama usul akidah lagi tak boleh. Furu' akidah pun tak boleh. Sebab hadis ini dhaif. Furu' akidah dia kena hadis sahih. Bagi orang yang terima. Bagi orang yang terima. Hak tak terima juga. Bukan senang nak jadi akidah ni. Dia kena qat'iyyut thubut dan qat'iyyud dalalah. Itu habis. Kita pergi kepada hadis hak baru pula. Ini bab larangan seseorang mendoakan keburukan ke atas ahli keluarganya dan harta bendanya. Lagu mana kita kata doakan keburukan terhadap anak bini dia, terhadap harta benda dia? Lagu mana? Siapa dia nak doakan keburukan? Atas diri dia sendiri. Dalam hadis yang lain ada sebut atas diri dia sendiri, atas anak bini dia, atas harta benda dia. Saya akan berlaku tu. Diri sendiri pun saya, anak bini pun saya, harta benda pun cari susah-susah tu saya. Bapa nak doakan keburukan? Dia ada dua kemungkinan. Satu, ni mengikut tafsiran ulama lah, perbahasan ulama. Satu dengan arti seseorang tu bila dia nak marah, dia sumpah tu macam kita harap, kita nak lah betul lah. Kita kata beruk, babi misalnya, kita kata monyet, lutung, macam-macam lah. Boleh macam-macam lah kata. Tak boleh kata lagi. Kalau kena masa tu masa makbul, Allah SWT bui. Dan nak sangat. Tak boleh buat tak khabar lah. Tak boleh buat tak khabar, hilang akal, tak boleh. Kita ada akal, Allah SWT bui akal kepada kita. Nak marah lah mana pun jangan kata lagu tu kepada diri sendiri. Kata kepada diri sendiri bahasa bodoh nak mampu kata. Jangan kepada diri sendiri. Ada orang kata celaka aku, dia kata jangan kata lagu tu. Itu macam doa dah tu. Jangan kata lagu tu ke diri sendiri, kepada anak bini, kepada siapa-siapa pun jangan kata. Itu macam kita menjauhkan seseorang itu daripada rahmat Allah, dan kita kaitkan dia supaya sesuai dengan binatang. Dengan binatang. Diri kita tu dengan binatang. Hak celaka ni lagu mana celaka? Basak kau kita kata. Celaka tu teruk lah. Celaka. Orang celaka masuk neraka. Kita melayakkan diri kita. Kita doa. Sebab tu dalam Islam dia tak boleh main-main. Nama ke apa pun biar betul. Nama. Sebab itu pun setiap kali sebut macam doa dah tu. Hak ni pun lagu tu juga. Itu yang kedua, iaitu dia berdoa dalam keadaan mengatuk sangat. Adakah hadis? Dulu kita sudah jumpa dah. Dalam keadaan mengatuk, dia pergi kata golai. Dia nak kata golai, dia kata golai. Allahumma ghafirli, dia nak kata. Dia kata Allahumma ghafirli. Jadi tukar kata. Tak boleh. Sebab tu dia kena dalam sedar, kena kita tahu betul-betul apa yang kita kata. Apa yang kita kata tu kena baca betul-betul. Sebab ia merupakan doa. Kita tak faham pun tak apa. Doa tak faham pun tak apa. Baca Quran tak faham pun tak apa. Tapi biar betul. Kalau tak betul, ighfirli, minta ampun. I'firli, minta rugi, minta tanah. Biar bahas tanah. Kalau kita bahasa kita Kelantan ni kata, biar aku bahas tanah. Bahas tanah tu berat, mampus lah. Mampus. Ya Allah, mampuskan aku. Mampuslah bahas tanah. Gitu. Kena tanah tu. Tak boleh lagu tu.
Walaupun dalam bentuk ibadah.